Pertama, adakah cadangan dan soalan untuk memberikan pengecualian cukai kepada sesiapa pun, mana-mana syarikat pun, walaupun jumlah pungutan cukai itu boleh cecah ratusan juta ringgit, tetapi dengan satu tanda tangan, pengecualian itu boleh diberikan. Walhal kalau anak muda tidak bayar PTPTN, boleh disenari hitam. Seorang makcik Kiah tidak bayar cukai yang kecil pun, kena senari hitam, tak boleh pergi ke luar negara. Pelbagai jenis punitive action will be taken. Tetapi kalau ada syarikat gergasi bilioner yang hutang kepada rakyat melebihi ratusan juta, dengan satu surat, one waiver, boleh diberikan. Dan saya tak nak salahkan hanya kerajaan pada hari ini. Ini tradisi daripada satu kerajaan ke kerajaan yang lepas. It has been done by many different prime ministers. Soalannya, saya ada 3 cadangan yang sangat penting kerana isu ini kalau tak diselesaikan akan berterusan. Pertama, adakah cadangan dan soalan? Cadangan dan soalan, Tan Sri Speaker, sebab kita bicarakan soal cukai. Yang pertama, adakah kerajaan akan mengisytiharkan sesiapa ataupun mana-mana syarikat yang telah pun mendapat exemption sebegini? Dan to be fair to government, bukan setakat bagi kerajaan pada hari ini, termasuk kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan berapa jumlah pungutan cukai yang telah kita terlepas kerana surat kuasa Menteri Kewangan ini? Yang kedua, adakah kerajaan bersedia untuk memastikan kalau Menteri Kewangan ingin memberikan pengecualian besar sebegini, ia perlu dibuat dengan telus? Sebagai contohnya, setiap tahun perlu diisytiharkan syarikat ataupun individu mana yang akan dapat, atau membawa ke dalam mana-mana select committee untuk dibincangkan dan diperhalusi.